Filem ini dari tahun 1956. Ketika itu, kanak-kanak ini dilabel sebagai psikotik. Cara mereka pegang objek menunjukkan sebabnya. Ahli psikologi Gene Page mendapati kanak-kanak biasanya memahami objek mengikut peringkat. Namun, kanak-kanak ini melakukannya dengan cara yang luar biasa. Gelang diberikan kepada seorang kanak-kanak perempuan dan walaupun sudah berumur, dia mengkaji gelang itu dengan mulutnya. Seorang kanak-kanak lelaki pula tidak berminat pada mulanya, kemudian mengujinya tanpa henti. Tetapi bahagian paling menarik ialah apa yang berlaku bila objek itu hilang di bawah kain. Kanak-kanak normal tahu objek masih wujud walaupun tidak nampak. Mereka cari di bawah kain, tetapi kanak-kanak ini tidak ada kemahiran itu. Ada yang mencari di tempat terakhir mereka nampak walaupun di bawah tangan sendiri. Yang lain kelihatan gelisah, tersekat di depan penghalang kaca, tidak tahu cara capai objek yang ada betul-betul di depan mereka. Masalah kecil jadi besar bila minda belum mampu lihat pilihan lain. Pada tahun 1956, semua ini dipanggil psikotik. Tapi hari ini kita kenalinya sebagai autism.